Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali ke channel King Game Oga. Assalamualaikum. So kali ni kita akan main game Fish korang. So korang kali game Fish ni adalah tentang kita kena tangkap ikan dekat laut, and kita kena jual, and kita akan kalau ikan tu besar atau banyak kg, banyak kilogram, kita akan dapat lagi banyak duit. Okey korang, tapi korang kali ni kita bersorang-sorang kan. Kim bersama dengan Rafiki 442. Hai Rafiki, assalamualaikum. Rafiki mungkin dia dengan typing kot, tak apa. Okey, untuk pengetahuan korang, Rafiki ni dia adalah first kawan King yang kita yang saya hai, dia cakap hai. Rafiki ni kan dia macam dengan dia yang first, King rasa kan dia yang first collab dengan King tau dekat game Roblox Mecha Matur, Robot Battle. Tapi it's okay now. King lupa nak bagi tahu. Sekarang game Fish, dia orang dah buat event 2XP tau. So korang, kalau korang dapat ikan, dan korang akan dapat 2 kali ganda ganjaran ni korang. Okey korang, tak apa masa lagi, jom. Okey, so korang, Kim minta maaf video, Kim dah masuk level 10 kan. Masa tu Kim dah record lah, tapi yang masa tu ada problem sikit. Kim delete video tu, so hilang lah video tu, tak tahu ke mana. Sorry tau. Okay, tak apa, it's okay. So sekarang kita akan ajar korang macam mana. Okay, so untuk ni kita dapat ikan banyak. Tengok ni, kita dapat metal pants, kita dapat ni, kita dapat tu, banyak ni tau. Kita dapat, tapi ni semua sebab masa tu kita buat kapal tau. Tu lah sebabnya. And korang ini yang kalau korang nampak ada open backpack ini adalah korang letak barang macam ni. Tapi kalau korang first masuk, korang kena buat balik lah, day after bila korang masuk, memanglah kena. Okay, so kita letak sini, kita letak semua yang kat sini. Ini untuk rank ke kita punya barang. Okay, anyway, Rafiki dengan King ni dia beza jauh sangat sebab King level 10 and dia level 80. Okay, anyway, jom kita fish. Kita nak dapat ikan. Alamak. Fish ni pun boleh berenang tuan kelakar. Okey. Alamak, macam ni kena ni. Okey, lompat pergi. Okey, Rafiki boleh tak tunjuk skill awal tu, sebab kita orang teringin nak tengok skill. Wahai tuan muda. Nak lawan Okey, jom kita buat sampai hijau. Pelik pula tadi. Alamak. Rasa ada problem ni, tunggu jap. Sabar, Kim pegang tu sekejap. Dapat. Pahal ni. Baru dapat tadi, tak dapat. Pelik lah. Kira rasa mungkin Kim punya laptop ni dikentang kot. Kita apa? Kita shake. King dapat. Ikan besar ni, Okay, so kalau untuk pengguna laptop macam King, kalau korang boleh nampak dah bagi instruction, click and hold anyway. Macam ni lah. Okay, Rafiki, awak dapat berapa kg ikan tu? Rafiki? Mungkin dengan typing, kita tunggulah. Okay, cepat. Kita dapat. Yes, kita dapat. Okay, berapa kg? Wow, 2.8 kg korang. Wow, for the first try in my life. Wow. Tak apa, kita buat lagi. Tu jap tu.
Kalinya tadi okay, sekarang ni kita akan tekan benda tu, kita akan tunggu je. Sekejap. Oi, Rafiki ada ikan besar lah. Rafiki, tunjuk sikit. Tunjuk ikan. Oi, besarnya. Kenapa Rafiki tak nak jual Jual dapat duit banyak kan? Jual lah. Nanti dapat duit banyak, senang sikit. Wow, ikan besar ni. Ikan besar. Wow, ikan besar. Lagi satu kalau korang dapat ikan besar tapi korang tak nak jual kan, sebab korang macam nak simpan untuk koleksi atau sayang, korang boleh tekan dekat tadi kita cakap kan, click backpack anyway tu. Okay, Kim bagi tahu ni takutlah nanti ada orang yang newbie tak tahu macam mana nak main, sebab diorang macam noob. So tak, okay, akan bagi tahu je lah ya. Ini untuk pengetahuan yang baguslah. Kita bagi tahu lah. Okey, cepat. Cepat. Kita dah dapat ikan besar ni. Lagi besar lagi banyak kita dapat duit. Atau kita boleh simpan ke backpack ni. Tengok dapat ikan. Berapa kg? Oi, 3.9 kg. Okey, ni 2.7 kg, 2.8 kg, red snapper. Ini macam kg dia okey lah, tak apa. Ui, besarnya ikan tu mesti mahal ni. Nak jual tu. Okay, tak apa. Sekarang ni Ki rasa Ki ada kapal kat sana, sebab Ki ada satu island tu dia boleh berbina kapal tau. And warna kan, tapi Ki cuma bina kapal lah. Anyway, Rafiki, jom ikut King pergi naik atas kapal King ni, yang King buat sendiri. Actually tak payah guna duit pun, free je nak buat ni. Kalau yang tak free tu bila kita beli kapal. Anyway, sorry tadi Kim punya mam panggil. So anyway, kita akan naik atas ni. Sekejap. Ada mah tak dapat pula. Sekejap, sabar. Nasra. Siapa tu? Muak. Bolehnya. Tengok kita cakap lah. Aduh. Rafiki, kenapa Rafiki tak lompat? Lompat masuk. Kita nak masuk ke kapal. Sabar. Dapat. Apa yang diorang cakap? Sabar kejap, kita buka. Apa ni? Memberi? Cepat. Memang kena. Dari tadi King geram tau lah. Geram Selalu kita suka macam ni. Punya game ni tangga pun suka nak lompat tau. Dah lah susah. Geram Betul-betul saya geram. Please, I'm begging you, fish. Sorry korang tadi Kim marah, Kim tension sikit. Anyway, okay, jom Rafiki masuk. Rafiki masuk. Buka. Saya bawah tu je. Sekejap. Kita buat itu je. Kita zoom sekejap. Kita duduk kat sini lah. Okay, isi. Okay, so sekarang ni kita akan pergi ke mana-mana island. Okay, so sekarang ni kita punya kapal di dalam camp. So kalau kita nak memancing tu dia akan ambil masa lama sikit, sebab kalau nak keluar kapal nak lagi-lagi nak memancing kat atas kapal ni. So macam kita akan buat lah dekat video ni, sebab kita pakai kapal ni, and free, sebabkan dia free and laju. And kapal ni selam tak, dia boleh pergi bawah. Dia kata and dia boleh pergi atas. Okay, lupa nak pergi atas.
Okay, sekarang kita akan pergi Grand Reef. Kita akan pergi apa? Oh, yang tu Ross apa ni? Mana inilah Roslyn Bay. Roslyn Bay ni ni tempat buat kapal. Boleh buat kapal. Tapi rasa kita buat kapal, so no have problem lah. Ada mau pergi belakang. Okay, sorry Rafiqi, sorry tau sebab ambil masa lama. Okay, sebab macam noob sikit. Okay, sorry tau. Okay, wait. Pergi slow. Cepat. Tu je korang sabar kejap. Okay dah. Woi, tu jap sistem. Okay, apa ni? Forklift has caught the map. My mythical 420 gauge. Oh, mesti banyak duit dapat. Okay, anyway, jom. Cepat sikit. Ya Allah, cepatlah. Cepat sikit. Cepat. Kita pergi ke Grand Reef lah. Kita memancing kat sana lah. Oh, Rafiqi, sorry tau lambat sebab kalau buat laju nanti nak break ambil masa lama. Sorry tau. Okay, jom pergi sana. Hai, Roslyn Bay. Pening betul. Apa? Cepat, laju. Apa tu? Lambai macam macam apa tu Rifki? Cakap sikit. Oh, wow. Dia ada experience kita bawa kapal. Okay, cepatlah. Dah sampai. Wow. Okay, anyway, kita dah sampai. So, sekarang, jom kita turun. Selamat datang ke Grand Reef, korang. Wow. Oh, kapal king. Satu-satu, jangan bereba-reba, jangan kasar-kasar. Satu-satu ya. Macam itulah. Okay, anyway, jom di atas. Open the subrim. Aduh, geramnya. Janganlah main. Siapa buka tutup? Kenapa kita digeram ni? Korang sorry tau, Ki memang tak tahu apa masalah game ni. Sabar kejap. Geram Ki. Geram sangat. Cepat. Macam tu lah. Korang Ki rasa mungkin kita sempat nak explore ke semua game semua island. So Ki rasa mungkin korang kalau main game Fish ni korang mungkin boleh explore lah dekat island sebab hujan je. Okay, anyway, jom kita ambil carbon rod. Kita ambil Kim punya rod. And kita memancing. Korang memancing. Okay, tu je. Okay, cepat. Pergi hijau. Dapat. Okay, so sekarang kita shake dalam 3 kali. 1, 2, 3. Okay, dah cukup. Okay, 4 lah. Okay dah, kita sekarang tunggu je. Kita tunggu je, okay? Cantiknya diorang berdua punya rod. Kim mengisi Kim punya tak okey sangat. Aduh, sedihnya. Wait. Ada orang ambil kunci untuk jadikan memancing peliknya. Tapi kalau kunci tu jual mesti dapat banyak duit. Anyway, I don't care. Kim tak kisah sebab Kim pun pernah guna macam tu punya ikan tapi Kim jual sebabkan masa tu ekonomi teruk. I don't care. Okay, so cepat, jom. Cepat. Wow. Sini. Cepat.
Aduh, King memang takkan dapat ikan ke? Sudah. Dapat 13 kg. Macam paling terbaik korang. Okey korang. So korang King akan main lagi. So korang King akan so korang mungkin korang kita akan buat full pasal King dah memancing ni, sebab dia akan ambil masa dia berapa jam. So King akan just skip lah, you know. Okay korang, macam biasa kalau korang tahu King akan skip. So korang jumpa nanti. Okay, sini sajalah untuk video kali ni guys. Macam biasa jangan lupa like, follow, share, komen dan subscribe guys. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. King out.